sejahtera, nama saya Muhammad Naim Najmi, memetik dan kata-kata Datuk Om Jaafar di Kongres Melayu Setanah Melayu yang pertama pada Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Sungguh pun ada antara kita yang berlainan fikiran dan fahaman serta berlainan taraf dari kedudukan, tetapi hakikatnya tujuan dan maksud kita hanya satu, iaitu kita hendak meninggikan dan memelihara maruah serta kesopanan bangsa kita. Kita berkehendak supaya tanah air dan bangsa kita terselamat dan kuat. Semuanya boleh kuat jika kita bersatu padu. Salam sejahtera saya ucapkan. Salam Malaysia Madani. Salam Naga Maju Jaya. Rakyat bahagia menggambit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Nampak langit di celah awan, bangau putih terbang tinggi. Kalau bukan kerana Tuhan, takkan kami berada di sini. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua hamba kemari, bukan untuk mencari harta duniawi, tetapi untuk membawa anda bersama-sama menyelami dan memahami maudhu bicara yang berbunyi rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sidang intelektual sekalian, sebelum kata mengatur bicara, izinkan saya memberikan definisi bagi tajuk pilihan di hati. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rukun didefinisikan sebagai dasar, tiang, asas dan seli. Negara pula merujuk kepada kumpulan masyarakat yang mendiami sesuatu kawasan, mempunyai kedaulatan politik dan juga jentera pemerintahan. Seterusnya, prinsip membawa makna asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian, tindakan dan lain-lain. Perpaduan pula merupakan penggabungan, pelaburan dan perihal perpadu. Kejayaan pula diklasifikasikan sebagai perihal berjaya, kemenangan dan hasil. Manakala kestabilan boleh didefinisikan sebagai perihal atau keadaan stabil dan kemantapan. Akhir sekali, perkataan rakyat diartikan sebagai seluruh penduduk sebuah negara. Hadirin sekalian, tuntasnya di sini, rukun negara haruslah diterapkan dalam jati diri seluruh rakyat di Malaysia demi menjamin negara yang stabil dan berjaya. Sidang intelektual sekalian, ayuh kita teliti dan dalami satu persatu uraian bagi maudhu bicara pada hari ini. Usul saya yang pertama berbunyi, rukun negara dimartabatkan pemangkin perpaduan rakyat. Di bawah lembayung kata ini, kita sedari bahawa bila seluruh rakyat di Malaysia mendalami serta mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan dengan sebaiknya, maka perpaduan rakyat dapat dikukuhkan dengan lebih lagi. Ahli falsafah undang-undang Rom, Marcus Tullius Cicero, pernah menyatakan kebahagiaan sesebuah masyarakat itu bergantung kepada kepatuhan setiap individu terhadap undang-undang. Pernyataan beliau itu jelas menggambarkan hubungan sesama manusia tidak boleh berlaku dengan sempurna jika tiada peraturan dan undang-undang. Hal ini dapat saya buktikan dengan kewujudan dasar perpaduan negara yang telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dasar perpaduan negara yang bersifat inklusif, jelas dan komprehensif sedikit sebanyak mampu membantu negara Malaysia dalam mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. 3 objektif utama dalam dasar perpaduan negara adalah untuk mengukuh perpaduan dan integrasi nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling menghormati dan bertanggungjawab, serta melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Tuntasnya di sini hadirin sekalian, jelas bahawa kepatuhan rakyat terhadap undang-undang negara mampu membantu dalam memastikan kesejahteraan negara terjamin seperti perumpamaan serumpun pak serai, sesusun pak sirih. Sidang hadirin sekalian, begitulah huraian bagi usul yang saya bawakan pada kali ini. Sekian, terima kasih.